Terima kasih Khadijah. Mak selalu sayang anak. Saya tak kuat. Hai guys, pada here Pika Perliasa kedai saya Farida. Sekarang hari ni konten apa? Hari ni konten yang agak menyentuh perasaan. Sebab bulan ni, bulan Mac ni adalah bulan birthday saya punya princess. Dan juga birthday saya punya princess juga, kakak saya. So bulan ni juga ada birthday anak-anak menakan saya lah. Tapi saya sedih sebab saya selalu tak dapat nak join birthday. Sebab saya ni anak perantau. Sebab family saya yang lain kebanyakan tak ada pun yang merantau. Saya je yang merantau. So bila kita je yang merantau ni, kita rasa sedih sebab kita tak dapat duduk dengan family kita. Betul tak? Lepas tu, tapi anak perantau pun kita tetap kena ingat untuk celebrate hari-hari penting kita punya family ataupun birthday, anniversary ke, kita tetap kena ingat. Even kita ni duduk jauh kan, Nego kan selalu je ingat. Tak kisahlah birthday siapa-siapa pun selalu je ingat. Cuma ada rezeki nak celebrate dengan tak celebrate kan, tu je. Tapi hari ni Alhamdulillah berkesempatan dengan rezeki berniaga mungkin kan, doa mak. Lepas tu Farah dapatlah celebrate birthday mak saya dan juga kakak saya. Nak ikutkan birthday mak saya dah bagi dah, saya dah celebrate dah. Tapi tak cukup sebab saya tak celebrate sekaligus dengan ramai-ramai dengan adanya ayah kan. Tapi saya order barang untuk hantar dekat mak je. So ayah, adik semua tak ada, kakak semua tak ada. So disebabkan birthday kakak saya, hari tu juga saya minta dia orang celebrate dekat luar. Time video call kan, saya cakap hari ni bagi tahulah dekat ko, kata kita celebrate kat luar. Kata mak nak je celebrate kat luar. Lepas tu tak apalah, kakak saya pun on. Dan kebetulan saya ada booking kedai makan untuk mereka celebrate ni warna pink je. Sebab memang family saya memang suka pink. Mak saya suka pink, kakak saya suka pink, adik saya pun suka pink. Memang semua majoriti lah. Adik saya tak tahu lah, adik saya dia tak minat sangat pink. Tapi memang majoriti kami suka pink. Memang mak pun daripada dulu memang duk beli barang kat kami pun barang-barang colour pink. So tembok Farida hari ni pun tiba-tiba pakai pink juga. Padahal nak peniaga ni. So Alhamdulillah lah Farida dapat celebrate mereka dengan walaupun benda tu sekecil-kecil celebrate bagi Farida, tapi Farida dapat tengok reaction ayah Farida, reaction mak Farida, reaction kakak Farida yang tahan sebuk, acah-acah tak mau nangis padahal dah sebuk tak sanggup dah. So korang tengoklah kehadiran dia orang datang kat kedai tu, dan korang akan tengok juga decoration dekat kedai tu. Let's go.
sampai je dekat kedai tu, alhamdulillah semuanya happy-happy. Nampak Farda baru je cakap dia orang ni minat pink. Tengok yang datang turun-turun kereta pun majoriti pakai pink. Ayah Farda pun baju bercorak-corak pink. Padahal tak set up pun tau. So kita orang makan dekat kedai Hana Cookies Perlis. Ni bukan review kedai makan bukan review lah. Ni memang kedai dia kedai yang cantik dekat Perlis. So Farda pun decide lah untuk buat dekat situ. Lagipun dia warna pink juga. So ada juga hire cameraman daripada Perlis untuk record momen-momen best, momen-momen yang Farda takkan lupa, momen-momen yang manis ni. Even Farda tak ada kat situ, even abang-abang Farda tak ada kat situ, ini tetap momen yang paling best. Okay, so dia orang pun dah berbuka puasa, makan pun sedap-sedap alhamdulillah. Sebab ayah Farda dia suka lamb grill. Sebab last Farda pergi makan hari tu dekat Langkawi, Farda bawa dia makan kat Langkawi, kat kedai alun-alun ikan bakar Langkawi tu. Memang ayah Farda suka lamb grill kan, sebab Farda tak makan sangat kambing. Lepas tu Farda pun order lah juga dekat dia. Even hari yang sama ni ayah Farda tak mau pun mai, sebab dia ada merajuk-merajuk sikit, so dia tak mau mai. Tapi alhamdulillah dengan pujuk mak Farda, pujuk ayah, pujuk mak Farda, pujuk daripada kakak, pujuk juga daripada Farda, dia mai juga. So depa pun dah siap-siap makan. Farda ada tulis something ayat, maksudnya kan Farda order bukit, order barang tu kan. Farda ada tulis caption lah, ada tulis kad ucapan dekat hadiah tu. Tapi kad ucapan tu begitu sebab ya korang. Sebab Farda tak tahu lah, mungkin sebab kita duduk jauh dengan family kan. Lepas tu kita peluk kerja siang malam dekat jauh dengan family kan. Sebab selalu kalau Farda buat kerja apa-apa, mesti Farda akan macam tolonglah kan. Tolonglah. Lepas tu waktu Farda, lepas tu adalah Farda nak berniaga. Time tu hari keberapa Farda tak ingat. Lepas tu Farda call lah, video call dengan mak Farda kan. Lepas tu mak Farda cakap, kalau ada mak ni mesti mak tolong. Korang, saya minta maaf korang. Biasalah kita ni semua sama je. Kalau kita sembang je pasal family ke, pasal apa ke, mesti kita akan sebut punya. Tak kisahlah pasal orang tua-tua, mesti kita akan sebut punya. Hampa pun sama, tak ada bohong aku lah. Okay, so Farda ada call mak Farda kan. So mak Farda cakap macam tu, kalau mak ada mesti mak tolong. Yelah memang Farda kalau buat apa-apa pun mesti mak akan tolongnya kan. Betul lah, kita kan anak kan. Lepas tu Farda ada tulis kad ucapan, tahu tak? Kad ucapan ni memang sebab lebih. Aku tak tahu lah sebab saya tak kuat. Aduh lah. Sebab itulah Farda tak boleh ada dekat situ. Buatlah mai emosi ni. Sebab itulah Farda tak boleh ada dekat tempat celebrate tu. Sebab kami ni jenis cepat sentuh perasaan. Kami ni jenis cepat tersentuh hati. Kami ni jenis jiwa, nampak je kasar, tapi kami ni jenis jiwa-jiwa lembut. Ni sebab apa Farda boleh menangis? Sebab Farda tengah type kad ucapan untuk mak ayah Farda baca, untuk kakak Farda, untuk adik Farda baca. Lepas tu Farda jadi sebut. Dah lah sekarang Farda kat tempat berniaga, dekat Farda punya booth yang Tafu. So dia jadi macam sebutnya. Okay, tu dah okey dah. Kenapa takut tak ada customer mat lagi, muka berline tak cantik lah. Okay, so konten ni tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk Farda nak create moment Farda dengan family Farda semua. Even tak cukup quorum sebab masing-masing busy, nak juga create moment. At least kita ada moment bulan puasa ada. Tapi itulah, tak boleh ada duduk sekali. Bila duduk sekali lagi dia ada sebut. Tapi sebut yang introvert tau. Sebut yang tak mau aku ni buat apa, aku teriak gitu. Tapi bila duduk jauh-jauh ni rasa nak teriak, serindu lah gitulah. Aduh. Padahal ayat-ayat tu biasa-biasa je. Tapi disebabkan kita ni tak pernah cakap macam tu dekat mak kita, dekat ayah kita, dekat kakak kita, dekat adik kita, kita akan rasa sebut. Sampai kan caption ayat-ayat yang Farda bagi ni, yang Farda tulis ni kat ucapan ni, adik Farda terus call.
Kodak ni berhibur. Adik Farida sampai macam tu. Ayah Farida pula video call cakap, hari ni hari yang paling seronok. Hari yang paling seronok. Biasalah orang tu bila cakap gitu maksudnya seronok lah tu. Okay, so korang kena tengok lah ayat yang Farida tulis dekat kad ucapan untuk kakak Farida dulu. Sebabkan birthday girl kan hari tu. So let's go. Terima kasih. Saat ni Kak baca. Happy birthday kakak kesayanganku. Adikmu sentiasa ada di sisi. Sayang Kak banyak-banyak. Terima kasih selalu jaga mak ayah, adik-adik. Selalu jadi akak terbaik. Happy birthday kakakku sayang. Kami sekeluarga sentiasa doakan Kak. Semoga adik dilimpahkan lagi rezeki, digunakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan adik. Terima kasih untuk surprise ni. Kalau tak jangka pun, terima kasih banyak lah. So korang pernah tengok ucapan daripada kakak Farida. So sejujurnya Farida tak tengok lagi video-video dan footage daripada cameraman Perlis tu. Farida memang tak tengok lagi sebab Farida takut Farida sebut. So kat sini baru Farida nak tengok. So second kita akan tengokkan ucapan daripada tunjuk dekat apa, kad ucapan yang Farida tulis untuk Mak Farida pula. Tapi specialnya bukan Mak Farida yang baca, sebab kalau Mak Farida baca dia dah lambat sikit. Sebab Mak Farida dia kan pelik-pelik Thailand sikit. Dia kena tulisan besar baru dia boleh baca laju. So kita tengok ucapan daripada Mak Farida pula. Let's go. Farida ucap happy birthday untuk Mak. Kemarin dulu sambut untuk Mak je. Hari ni kita sambut ramai-ramai nah. Tapi tak ada kaedah Abang Mi, Abang Titi tak ada dekat tepi Mak, tapi kami selalu ada dalam hati Mak. Mak doakan anak-anak Mak semua berjaya dunia akhirat nah. Kami semua nak tengok Mak ayah bahagia dapat anak macam kami. Sayang Mak. Terima kasih Farida. Mak selalu sayang anak Mak. So korang pun dah tengok. Saya pun baru tengok kat ucapan ni. Bukan baru tengok, saya pun baru tengok video daripada Mak Farida. So kami lagi lah sayang-sayang Mak banyak-banyak. Tak lama dah nak balik raya ni. Okay, so kita nak tengok pula kad ucapan daripada kad ucapan Farida kepada ayah Farida. So let's go. Hai ayah, jaga Mak elok-elok. Kat rumah jangan berkelahi. Kalau no, walau tetap nombor 1 dekat ayah di hati. Kak dah, ayah jugalah lelaki yang terbaik dalam dunia. Cakap I love you sikit kat Mak. Ayah pun terima kasih banyak-banyak kepada Farida kerana tak lupa juga kami di kampung. Alhamdulillah ayah minta memurahkan rezeki anak ayah. Terima kasih banyak-banyak lah kerana belajar kami makan. Terima kasih anakku yang terbaik. Semoga Allah lindungi. Hei, aku ni saya dah kena make up lain dah ni. So, terima kasih ayahku sayang dah bagi, dah baca kat ucapan. Terima kasih banyak-banyak. Tak boleh nak cakap lebih-lebih, tak kira dia sebut kan. So, kita nak tengok pula kat ucapan daripada Farida kepada adik Farida. Ni kat ucapan yang terakhir lah, sebab Abang Farida yang 2 orang lagi tak datang. Sebab Abang Farida yang dekat Ayat Hitam tu dia meniaga juga. Apa boleh betul pergi support dia dekat kedai betul-betul depan klinik kesihatan Ayat Hitam. Dia penjual dekat kabin warna kuning. Ayat KKN memang sedap dah. So kita nak tengok pula dekat adik Farida. Farida pun tak tengok lagi tau. Ni kita baru nak tengok sama-sama. Jom, let's go. Adik kesayangan Kak Dah, terima kasih adik selalu jaga tolong Kak Dah. Ibu selalu kena marah dengan Kak Dah.
belajar rajin-rajin. Semoga kita jadi pilot tu cantik. Anak macam kau. Anak terhidup. Adik. Baca. Baca dah. Adik baca dah. Okey. Aku lah. Anak baca kau. Anak teriuk. Aduh. Aku bersedih lah. So korang pun dah tengok dah. Bacaan. So korang dah tengok dah. Ucapan yang terakhir untuk adik Farida. Yang terakhir, ucapan untuk orang yang terakhir lah. Betul lah kan? Okay, so itu je lah konten pada kali ni yang Farida nak share lah dengan korang kan. Alang-alang sebab selalu je buat celebrate yang tak ada konten, tapi disebabkan celebrate ni comel, kita boleh buat momen. Mana tahu nanti kan ada gambar-gambar kita yang hilang ke dekat galeri, kita boleh simpan dekat YouTube sebagai kenangan kan. So korang kan tengoklah konten kali ni saya nak simpan sebagai kenangan je untuk saya punya channel. Saya pun saya tak tahulah YouTube ni sampai bila dengan saya tak tahulah kok nak jadi macam YouTube lepas ke, memang minta simpan lah, tak maulah. Sebab benda ni kita simpan dekat sini boleh buat kenangan kan. So korang, itu je lah konten kita pada kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab dah tengok konten kita. Terima kasih juga sebab korang pun tengah bersedih kat rumah kan. Aduh. So ucapan saya, hargailah kita punya kedua-dua orang tua kita selagi mana kita masih ada kudrat, selagi mana kita masih bernyawa. Itulah harta dunia yang paling kita kena hargai, harta dunia akhirat yang paling kita kena sayang. Kita tak boleh lupa, kita kena selalu appreciate mereka kan. Sebab kalau kita faham betul-betul kan, banyak orang bilang kalau harta yang paling berharga tu adalah keluarga. Ternyata tidak. Sebab ada yang lebih berharga daripada tu, iaitu saat kita bersama-sama dengan keluarga kita. Betul tak? Sebab saat kita dengan keluarga kita je yang paling berharga. Okay, so korang, itu je lah konten kita pada kali ni. Saya dah tak nak bersedih sebab saya nak pergi berniaga. Doakan saya dipermudahkan segala urusan. Okay, so itu je lah konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next konten guys. Bye bye. Assalamualaikum. I love you mak, I love you ayah, I love you kakakku, I love you abangku, I love you adikku. Bye bye.